Assalamualaikum dan hai. Saya Naomi Zati binti Mak Malik, berumur 16 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebahasaan Pekraf di Kampung. Sebenarnya saya ni selalu rasa macam susah nak ambil subjek yang saya kurang minat. Contohnya macam matematik. Saya akui yang saya agak lemah sikit dalam subjek matematik. Kadang-kadang cikgu dah ajar betul-betul, tapi ya matematik kan banyak formula. Nak hafal formula tu kadang-kadang mencabar agak lah. Tapi saya merupakan seorang programmer Terengganu di Kedah Cempak Barat, terutamanya untuk siapkan kerja sekolah. Kadang-kadang buat kerja sekolah dengan kawan-kawan guna Google untuk cari maklumat. Sampai satu masa tu, Abang Azmi dengan Kak Zira ajak saya dengan kawan-kawan saya dengan kelas tuition online di Lia. Mula-mula tu rasa best ke kelas ni? Okey ke? Tapi lepas dari kelas di Lia, alhamdulillah kelas di Lia ni best sebenarnya. Mudah kita nak faham walaupun secara online. Sejak kelas Dilia ni, nanti belajar dengan lebih tersusun. Kelas ni seronok sebab cikgu ajar tu mudah nak faham. Kalau matematik tu, formulanya dah nak hafal. Lagi satu, yang Zati suka bila ada webinar hari Sabtu. Biasanya webinar tu banyak tips-tips yang Zati dapat guna dalam pembelajaran. Slow-slow Zati mula nampak perubahan. Daripada tak hafal satu formula tu, Zati dah boleh hafal dah tau. Sejarah Zati kadang-kadang susah nak hafal fakta. Tapi bila join Dilia ni, Zati bukan hafal fakta je, tapi fahami fakta tu. Best dan mudah sangat. Zati sangat bersyukur dengan adanya Nadi dan program seperti ni. Kami pelajar-pelajar ni dapat diri ke arah lebih baik. Paling best, tak perlu mak ayah kami nak keluarkan duit lebih-lebih bayar yuran untuk je kelas luar. Terima kasih Nadi.